Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hi guys, selamat datang ke channel Kuri Botak. Hari ni aku nak share satu benda yang ramai orang tertanya-tanya. Mode dry dengan cool mode kat aircon ni. Mana satu sebenarnya lebih jimat elektrik? Kalau korang nak tahu yang mana satu lebih jimat dan bila masa sesuai korang nak guna, korang kena tonton video ni sampai habis. Okey, jom. Okey, jom kita tengok dulu dekat remote korang ni. Kalau korang tekan butang mode, okey, ni butang mode, nanti akan keluar simbol snowflake. Okey, yang ni maksudnya adalah cool mode. Tekan lagi sekali, keluar simbol titisan air tu. Okey, yang ni kita panggil dry mode. Dua-dua ni nampak macam sama je kan, tapi sebenarnya cara dia bekerja tu memang berbeza, cool mode dengan dry mode. Okey, kalau korang guna cool mode, okey, kalau korang set cool mode, aircon korang akan kerja untuk capai suhu yang korang set. Okey, misal kata korang set 24 darjah. Okey, macam mana aku set 24 darjah. Okey, bila suhu dah sampai, okey, dia dah sampai 24 darjah, kompresor korang akan berhenti sekejap. Lepas tu dia hidup balik, bila dia terasa, dia detect kat bilik korang, dalam bilik korang ada rasa panas balik. Mula-mula mungkin korang duduk seorang, lepas tu anak atau ni siapa masuk, 2-3 orang masuk, okey, dia akan rasa panas, dia akan jalan balik lah. Okey, sebab tu cool mode ni cepat sejuk, tapi penggunaan elektrik dia agak tinggi lah sebab kompresor banyak jalan. Okey, bila dia detect panas lah, kompresor akan jalan lah. Okey, tapi untuk mode dry, okey, bila korang mode dry korang set ni, dia cerita dia lain sikit. Okey, dalam mode ni, aircon lebih fokus untuk buang kelembapan dalam udara bilik korang. Okey, bukan nak sejukkan sangat lah. Okey, dia sejuk tapi dia tak sesejuk macam korang set cool mode. Okey, jadi kompresor dia tak hidup lama. Tu sebab elektrik jimat sikit bila korang guna dry mode. Tapi okey, tapi kalau bilik korang memang panas hari tu langsung tak hujan. Okey, memang panas ya. Korang guna mode dry ni, nak rasa sejuk tu memang suam-suam kuku je lah. Memang tak sejuk sangat lah bila kalau korang set dry mode. Okey, jadi bila patut korang guna dry mode dengan cool mode ni? Okey, ni soalan dia. Okey, ni aku bagi contoh lah. Okey, kalau cuaca lembap, misal kata hari tu hujan, okey, lepas hujan, korang gunalah dry mode. Okey, kan dah hujan, dah sejuk sikit, korang gunalah dry mode. Okey, sebab dia bantukan kering udara kan, dia bantu keringkan udara dalam bilik korang. Okey, tapi kalau hari tu tak hujan, cuaca panas, nak cepat sejuk, korang tak ada pilihan lah, korang kena set kepada cool mode. Okey, nak jimat lagi, korang set lah suhu antara 24 ke 26 darjah Celsius lah. Okey, janganlah korang set sampai 16 ke 18. Okey, lepas tu korang bising, bil tak jimat. Memang tak jimat lah. Kompresor korang set jalan je kan. Kompresor akan kerja lebih kuat lah kalau korang set suhu minimum. Okey, jadi sekarang korang dah tahu kan beza antara dry dengan cool mode dan bila masa nak guna kedua-dua mode ni. Okey, kat sini aku nak tunjuk perbandingan antara cool mode dan dry mode. Apa benda cool mode, apa benda dry mode. Okey, bila masa korang nak guna cool mode, bila masa korang nak guna dry mode. Okey, bila daripada video ni korang boleh nampak okey kat mana korang nak jimat. Okey, korang nak guna mode yang susah untuk korang jimatkan sikit korang punya elektrik. Okey, video aku sampai kat sini saja. Okey, macam biasa kalau korang rasa video ni bermanfaat, okey, tolong aku tekan like, share dan korang komen lah positif untuk aku improve lagi aku punya video atau aku nak tambah lagi video yang korang rasa abang try buat ni pula, abang bagi tip macam mana nak guna ni. Okey, kalau ada masa aku akan buat video apa yang korang nak aku buat lah. Okey, dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak. Okey, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.